takut refinance rumah sebab takut hutang. Tapi kad kredit dan personal loan faedah yang tinggi okey pula. Logik ke? Sebenarnya refinance rumah banyak menyelesaikan masalah kewangan. Dan jangan lupa refinance rumah membenarkan anda mendapat faedah yang lebih rendah. Sebab utama anda takut mungkin kerana anda tak faham bagaimana refinance rumah boleh membantu anda. Kebanyakan klien Melissa yang buat refinance rumah adalah kerana sebab-sebab ini. Pertama, ramai refinance rumah sebab nak akses kepada equity rumah. Dengan kata lain, cash daripada rumah. Hanya ada dua cara untuk kita akses equity rumah kita. Satu, anda kena jual rumah tersebut. Lepas jual, anda akan dapat duit dari jualan rumah tersebut. Tetapi yang tak best, anda mungkin akan hilang rumah, hilang aset. Kedua, cara nak akses equity rumah ialah buat refinance rumah. Dengan buat refinance rumah, anda akan dapat duit lebih dari refinance rumah dan rumah masih ada di tangan. Kedua, sebab orang refinance rumah sebab nak rendahkan kadar faedah sekarang, ialah nak jimat duit. Jangan terkejut jika dekat luar masih ramai yang mempunyai kadar faedah yang tinggi. Yang sedih, mereka tak tahu yang bank sedang charge mereka dengan interest yang tinggi. Ketiga, nak satukan hutang-hutang lain. Jadikan satu hutang rumah sahaja. Yelah, sebab ramai dah tahu sekarang ni kadar faedah pinjaman rumah adalah jauh lebih rendah daripada kadar faedah lain. Mereka tak nak bayar banyak faedah untuk hutang lama mereka. Dan ada juga yang ramai nak rendahkan komitmen bulanan. Keempat, nak tukar nama peminjam. Mungkin pinjaman rumah sekarang nama suami. Sekarang nak tukar ke nama isteri. Sebab mungkin nak beli rumah baru. Kelima, terpaksa tukar nama pemilik rumah sebab nak bercerai. Maka existing pinjaman rumah pun kena buat baru. Jika anda perlukan bimbingan untuk refinance rumah, anda boleh message Melissa. Follow Melissa for more tips.